Nak berjaya ada kesimpanan, kena paksa sampai terbiasa. Nak menyimpan ni memang kena paksa. Tak boleh tunggu duit lebih baru nak menyimpan. Dapat gaji pejam mata dan paksa diri menyimpan sekurang-kurangnya 10% daripada gaji pendapatan kita. Selebihnya barulah berbelanja. Paksa dan paksa sampai jadi terbiasa. Jadikan ia satu tabiat yang kita tak boleh tinggal. Baratnya bangun pagi gosok gigi, sama juga macam menyimpan. Ada je duit lebih, terus alihkan kepada simpanan. Bila dah jadi satu tabiat, barulah kekayaan tu akan sentiasa bertambah. Mula-mula simpan 100, lepas tu 200, lepas tu 300. Tapi kalau kita simpan 100, 200, 300, korek balik, simpan punya simpan, tapi senang sangat kita nak ambil duit tu untuk berbelanja. Jadi kita kena cari satu cara yang susah untuk kita berbelanja dengan duit tu, dengan cara kita menyimpan dalam bentuk emas. Public Gold menyediakan satu platform sebagai simpanan paksa dan lupa, iaitu akaun emas Gap. Akaun emas Gap ni bukan satu akaun emas digital. Ia adalah satu akaun yang memudahkan cara kita untuk menyimpan sedikit demi sedikit. Sebagai contoh, kita boleh mula menyimpan serendah RM100 dan ke atas untuk capai 1 kilogram yang pertama. Dan bila capai je matlamat kewangan kita dalam bentuk emas, kita boleh keluarkan emas secara fizikal. Jadi untuk tuan-puan yang nak mulakan simpan emas, boleh kontak saja nombor di bio saya untuk saya bantu simpanan emas tuan-puan. So, lepas satu, cek komen, jangan lupa follow.